Selamat datang ke Nadi Warga. Yang tersirat kami bongkar. Pada tahun 2019, nama Jeffrey Epstein menjadi tajuk utama di seluruh dunia. Seorang jutawan misteri, mempunyai hubungan dengan tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia, ahli politik, selebriti, ahli akademik dan ahli perniagaan. Namun di sebalik kekayaan dan rangkaian sosial elit itu, tersembunyi tuduhan jenayah seksual yang mengejutkan dunia. Siapakah sebenarnya Jeffrey Epstein? Bagaimana seorang lelaki tanpa latar belakang akademik yang luar biasa boleh membina empayar kekayaan dan hubungan dengan golongan elit global? Dan bagaimana semuanya mula terbongkar? Untuk memahami kisah ini, kita perlu kembali ke permulaan. Jeffrey Edward Epstein dilahirkan pada 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York. Beliau dibesarkan dalam keluarga kelas pertengahan sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun untuk Taman Bandar, manakala ibunya bekerja sebagai pembantu sekolah. Tiada siapa menyangka bahawa anak lelaki dari kejiranan biasa ini akan menjadi antara individu paling kontroversi dalam sejarah moden Amerika. Epstein menunjukkan kecerdasan dalam bidang matematik sejak muda. Beliau menyambung pelajaran ke Cooper Union dan kemudian ke University New York, namun tidak pernah menamatkan pengajiannya secara rasmi. Walaupun tidak memiliki ijazah, beliau berjaya mendapatkan pekerjaan sebagai guru matematik dan fizik di Dalton School, sebuah sekolah swasta elit di Manhattan. Di sinilah titik perubahan pertama berlaku. Walaupun tidak mempunyai kelayakan akademik lengkap, Epstein berjaya membina hubungan dengan ibu bapa pelajar yang terdiri daripada golongan kaya dan berpengaruh. Salah seorang daripadanya ialah Alan S. Greenberg, eksekutif kanan di Bank Pelaburan Bear Stearns. Tidak lama kemudian, Epstein meninggalkan kerjaya perguruan dan memasuki dunia keuangan. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, beliau bekerja di Bear Stearns dan dengan cepat naik pangkat. Rakan sekerja menggambarkannya sebagai seorang yang bijak, yakin dan pandai membaca peluang. Namun, kariernya di Bear Stearns berakhir secara misteri pada tahun 1981. Selepas itu, Epstein menubuhkan firma kewangannya sendiri, dengan mendakwa beliau hanya menguruskan dana untuk klien-klien yang sangat kaya. Di sinilah misteri mula timbul. Tidak banyak maklumat jelas tentang bagaimana Epstein membina kekayaannya. Tiada rekod syarikat besar yang dikendalikannya secara terbuka. Namun beliau memiliki hartanah mewah di Manhattan, Florida, New Mexico, Paris, dan sebuah pulau persendirian di Kepulauan Virgin Amerika. Pulau tersebut, Little St. James, kelak menjadi simbol kepada keseluruhan kontroversi yang mengelilinginya. Sepanjang tahun 1990-an dan awal 2000-an, Epstein sering dilihat dalam acara sosial elit. Gambar-gambar menunjukkan beliau bersama tokoh politik antarabangsa, ahli diraja, saintis terkenal, dan selebriti Hollywood. Kehadirannya di kalangan elit ini menimbulkan persoalan. Apakah sebenarnya peranannya dalam rangkaian kuasa global? Adakah beliau seorang penasihat kewangan jenius? Seorang dermawan? Atau sesuatu yang lain? Pada masa yang sama, Epstein turut dikenali sebagai penyumbang kepada institusi akademik dan penyelidikan saintifik. Beliau menderma kepada universiti terkemuka dan menjalin hubungan dengan beberapa saintis terkenal. Ini membantu membina imejnya sebagai individu yang menyokong kemajuan intelektual dan sains. Namun di sebalik imej tersebut, terdapat dakwaan yang semakin membimbangkan. Pada awal tahun 2000-an, laporan mula muncul mengenai tingkah laku tidak wajar melibatkan remaja perempuan di Florida. Siasatan awal pihak berkuasa tempatan bermula sekitar tahun 2005 selepas seorang ibu melaporkan bahawa anak perempuannya telah direkrut untuk memberi urut kepada Epstein di rumahnya di Palm Beach. Siasatan mendapati bahawa terdapat rangkaian rekrut yang melibatkan gadis-gadis bawah umur. Dakwaan menyatakan bahawa mangsa dibayar untuk perkhidmatan yang tidak sesuai dan dalam sesetengah kes, diminta merekrut rakan-rakan lain. Kes ini mula menarik perhatian media. Namun sesuatu yang mengejutkan berlaku. Pada tahun 2008, Epstein mencapai perjanjian pengakuan bersalah di peringkat persekutuan yang dianggap sangat ringan oleh ramai pihak.
Beliau mengaku bersalah atas tuduhan berkaitan pelacuran dan dijatuhi hukuman penjara yang singkat, sekitar 13 bulan, dengan keistimewaan work release yang membolehkannya keluar bekerja hampir setiap hari. Perjanjian ini kemudiannya dikritik hebat kerana didakwa memberikan layanan istimewa kepadanya. Walaupun telah disabitkan kesalahan, Epstein kembali ke kehidupan sosialnya selepas dibebaskan. Beliau masih dilihat menghadiri majlis elit dan bergaul dengan individu berpengaruh. Bagi sesetengah pemerhati, ini menimbulkan persoalan tentang bagaimana seseorang yang mempunyai rekod jenayah masih boleh diterima dalam kalangan elit. Namun, kisah ini belum berakhir. Beberapa wartawan penyiasat mula menyelidik semula kes tersebut. Laporan media yang diterbitkan bertahun-tahun kemudian mendakwa bahawa banyak mangsa tidak mendapat keadilan sewajarnya. Tekanan awam semakin meningkat dan pihak berkuasa persekutuan membuka semula siasatan. Apa yang bermula sebagai kisah seorang jutawan misteri kini berubah menjadi salah satu skandal paling besar dalam sejarah moden Amerika. Pada Julai 2019, Jeffrey Epstein ditangkap semula atas tuduhan perdagangan seks melibatkan remaja bawah umur. Penangkapan ini mencetuskan gelombang kejutan global. Kali ini, kes tersebut melibatkan pertuduhan yang jauh lebih serius dan perhatian media antarabangsa yang luar biasa. Dunia kini tertanya-tanya, sejauh mana rangkaian ini sebenarnya? Siapa lagi yang terlibat? Dan apakah rahsia yang mungkin belum terbongkar? Namun sebelum perbicaraan dapat berlangsung sepenuhnya, satu lagi peristiwa mengejutkan berlaku, satu peristiwa yang akan mencetuskan pelbagai teori, spekulasi dan kontroversi. Skim yang akan kita bincangkan dalam bahagian 2. Sekian nadi warga untuk hari ini. Jika anda mahu terus memahami apa yang tersirat di sebalik berita, tekan like, kongsikan dan subscribe. Nadi warga yang tersirat kami bongkar.